Jom belajar KW-KW bersama Cikgu Nurul. Sebelum pembelajaran, jom kita mulakan dengan lagu suku kata. Kita mulakan dengan B-E-B-A. Jom adik-adik kita eja bola. B-O-B-L-A. Bola. Boleh adik-adik eja bola? Bagus. Cuba adik-adik eja cherry. C-E-R-R-I. Cherry. Jom kita eja semula cherry. Seterusnya, kita akan eja dada. D-A-D-A, D-A-D-A, dada. Cuba adik-adik eja. Pandainya. Seterusnya, kita akan eja foto. F-O-T-O, foto. Cuba adik-adik eja. Bagus. Seterusnya, perkataan hati. H-A-H-T-I-T. Hati. Cuba adik-adik eja. Wah, pandai semuanya. Jom kita eja kaki. K-A-K-K-I-K. Kaki. Cuba adik-adik eja kaki. Okey, bagus. Sekarang kita akan eja lori. L-O-R-I. Lori. Cuba adik-adik eja lori. Bagus. Jom kita eja mata. M-A-T-A. Mata. Cuba adik-adik eja mata. Pandai semuanya. Seterusnya, kita akan eja nuri. N-U-R-I. Nuri. Cuba adik-adik eja. Pandai. Perkataan terakhir untuk hari ini, roti. R-O-T-I-T. Roti. Cuba adik-adik eja. Wah, bagusnya. Pandai semuanya. Terima kasih semua. Bye-bye. Jumpa lagi.